Hai guys, Mawi Dewi. Ini mungkin perjalanan terakhir aku dengan menaiki Toyota Vios yang aku beli, dan ini merupakan bahan konten utama aku dalam aku punya YouTube channel Mawi TV. Okay, bagi yang dah lama follow aku rasa dalam 5 tahun lepas, aku banyak buat konten tentang aku punya Toyota Vios ni, dan ini mungkin journey yang terakhir lah. Dan sepanjang 5 tahun aku buat konten berkaitan dengan kereta ni, banyak info yang aku dah share, banyak yang orang subscribe dah sehingga 24,000, dan kemudiannya aku dah slow bermula 2024. Aku dah start slow, dah jarang buat konten sebab dah tak ada dah konten yang menarik pun berkaitan dengan kereta ni. Jadi sekarang aku dah ada kereta baru. Kalau korang perasan kat belakang tu, warna putih tu, aku dah ada kereta baru. Jadi aku dalam proses untuk jual aku punya Toyota Vios ni. Aku dah pergi ke Karsam semalam. Aku dapati harga tak cantik dan juga servis dia juga tak cantik. Aku dah pergi kepada Bro Wong. Setakat ni Bro Wong nampak harga dia okey, lebih baik daripada Karsam. Dan hari ni sebenarnya aku nak pergi bank, nak ambil aku punya grant, dan juga aku nak ke Karo. Kita nak tengok pula harga Karo ni berapa. Mungkin aku boleh bagi tahu kat korang lah aku tolak kat mana dan harganya berbanding dengan baki loan dan sebagainya lah. Jadi aku ada plan nak buat video dengan kereta yang kat belakang tu, tapi sebenarnya kereta tu tak ramai lagi tahu yang aku dah beli. Jadi aku kalau boleh tak nak show off lah, tak nak tunjuk lah ke orang yang aku beli kereta. Tapi tengoklah, kalau rajin nanti aku akan buat video lagi. Jadi terima kasih banyak kepada siapa yang dah follow, dah subscribe aku selama ni. Terima kasih banyak. Jom follow aku. Dalam perjalanan ni aku nak share kat korang apa yang aku mungkin suka, tak suka, dan apa yang aku harapkan kepada kereta baru yang aku nak beli nanti. Perkara pertama yang aku suka dengan Toyota Vios ni, pertama minyak dia lah. Jujurnya pada peringkat awal aku tak berapa gemar sangat dengan penggunaan minyak dia, sebab dia sedikit tinggi berbanding Honda City JM6. Tapi lama-lama lepas aku dah guna, aku dapati ianya sangat munasabah dan menjimatkan lah berbanding kereta Xpander aku ada tu. Aku rasa ianya lebih jimat, dan lebih jimat daripada kebanyakan kereta-kereta yang ada. Alright, kemudian aku suka pemanduan yang lancar, maintenance yang rendah. Tak silap aku ada, pertama aku ada masalah kondenser kena batu. Yang keduanya adalah water pump. Water pump ni juga adalah benda yang biasa berlaku untuk Toyota Vios dan kebanyakan kereta Toyota. Dan berjaya diselesaikan dengan harga di bawah 200 sahaja, sangat murah. Kondenser tak silap aku dalam bawah 400 kot. Sebab dia kena batu. Itu pun tukar yang original. Jenama Dyson, bukan Dyson, Dance, lupa jenama tu. Jadi dah tukar juga yang original juga, tapi di bengkel luar lah. Jadi kereta ni jujurnya kereta yang aku berpuas hati dan aku sayang. Cuma korang kena faham, kereta sama dengan telefon. Kalau telefon tu terlalu laju sehingga setiap tahun ada benda baru, kereta ni pada aku 5 tahun sekali dia dah berada di era yang berbeza. Sebab kereta ni tak ada ADAS. Dia ada ADAS tapi dia tak ada ACC. Dan kemudiannya spek dia mungkin low sedikit dengan skrin yang kecil. Mungkinlah dia tak cukup canggih untuk kereta hari ini lah. Tidak terlalu canggih untuk kereta hari ini. Tetapi ada beberapa perkara yang sebenarnya ada pada kereta ni yang tak ada pada kereta baru aku. Contohnya kat ni, chromatic rear view mirror ni tak ada dekat kereta baru. Dan kebanyakan kereta baru sekarang pun tak ada benda ni. Dan aku sangat menghargai ni, sebab dia memberi pemanduan yang baik pada waktu malam lah. Yang lain, contoh lain kenapa aku nak tukar, sebab aku tak suka high handbrake ni. Sebenarnya handbrake ni benda yang simple je pun, tapi iyalah, dah sekarang ada electric brake kan. Jadi kenapa kita tak ke arah itu. Kemudian yang kereta ini dia tak ada auto high beam. Yang tu pada aku, bila aku dah pakai kereta yang ada auto high beam, aku dapati aku rasa sangat mudah nak bawa.
Okey, tak pening kepala. Dan tak payah memikirkan kereta kat depan ada ke tak ada. Saya rasa nak pantau orang high beam kita dan sebagainya. Jadi bila ada auto high beam ni memudahkan pemanduan pada waktu malam. Okey, cuma Toyota satunya yang aku tak suka, kereta baru dan kereta lama masih lagi tak ada auto wiper. Okey, yang tu tak ada. Dan kemudian aku dapati bahawa kereta baru aku, perlu sebut ke? Okey, nanti aku sebut. Walaupun sama-sama Toyota, tetapi kualiti dia low sikit daripada kualiti Vios ni. Okey, ada beberapa bahagian yang kita pegang tak berapa nak solid. Okey, yang tu aku kecewa sikit lah dengan kereta baru aku tu. Okey, cuma bagusnya Toyota kali ni dia bagi 3 tahun free service. Dan Toyota punya package aku suka, dia bagi memang komplit dah semua benda. Tinted bagi, sun visor bagi, dia bagi segala-gala lah yang kalau kereta Honda mungkin kena add on, dia dah bagilah siap-siap. Jadi itu aku rasa benda yang sangat-sangat aku hargai pada Toyota, sebab mereka memang pemurah dalam spek-spek tertentu, dan mungkin pemurah lebih daripada Honda. Tapi adalah sedikit-sedikit yang diorang curi lah sikit pada aku. Contohnya macam autochromatic ni patut dia ada USB yang mungkin kereta lain ada, dia tak ada. Jadi aku rasa macam ada sedikit kedekut, tapi taklah sekedekut Honda lah pada aku. Tapi aksesoris dia bagi memang komplit, dengan tire inflector, dengan emergency kit. Okey, pada aku memang baik. Dan menariknya, untuk kereta yang baru aku beli tu, walaupun kereta tu baru keluar, tetapi aku dapat 3,500 diskaun 3 tahun servis. Jadi aku rasa sangat-sangat berbaloi lah untuk kereta baru aku tu. Dan ini kereta yang aku rasa siapa yang nak beli boleh beli, sebab Toyota Vios ni okey, sangat tahan. Okey, dengan enjin masih senyap, dengan kilometer yang pada aku pertengahan ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah besar. Okey, dan tak ada isu kualiti bunyi rating ke, tak ada. Semua tak ada. Jadi minyak masih lagi jimat walaupun dah 5 tahun. Okey, jadi pada aku kalau korang nak cari second car, korang boleh consider Toyota Vios. Okey, memang dia tidaklah laju City. Sebab aku pernah bawa City, aku tahu ada perbezaan dari segi pickup. Okey, tetapi kita tak gunakan benda itu terlalu kerap pun. Okey, dari satu korang ada pedal shifter. Jadi bila korang perlukan extra torque atau extra power, tekan saja pedal shifter, dia pergi. Okey, terutamanya untuk memotong. Okey, tapi pengalaman aku gunakan Honda City memang dia extra power lah. Jadi kalau kau nak memotong tu akan sedikit lebih mudah lah. Tak payah nak tekan-tekan, just tekan pedal, dia akan pergi. Okey, dengan lebih meyakinkan. Tapi pada aku Vios ni tak adalah terlalu teruk no prestasi dia. Pada aku okey. Okey, cukup memadai dan jimat minyak. Okey, jadi itu antara pengalaman akulah menggunakan Toyota Vios ni. Dan aku rasa, aku baru perasan, aku rasa kereta ni macam tak pernah jalan terlalu jauh. Maksud aku dia masih lagi berada di sekitar Johor je. Mungkin kalau pergi outstation, okey, aku pernah bawa pergi Pangkor. Itu paling jauh. Pangkor pula. Pernah bawa pergi Lumut dari Johor. Okey, itu paling jauh yang aku pernah bawa kereta ni. Itu pun sekali je. Selain tu hanya mungkin Johor Melaka saja. Okey, mungkin Johor Melaka, Negeri Sembilan mungkin sekali. Okey, itu saja yang aku pernah bawa. Okey, kereta ni memang banyak jalan di sekitar Johor sahaja. Okey, memang kereta Johor lah. Sebab balik kampung aku bawa Expander. Jadi kereta ni memang jarang keluar negeri. Okey, tapi memang penggunaan harian dan banyak lah. Okey, kereta ni servis Toyota sepenuhnya sehingga 5 tahun. Lepas tu aku dah servis luar, sebabnya warranty dia 5 tahun saja. Alright, jadi sebenarnya okey je nak servis
di Toyota balik pun harga dia okey. Okey, pada aku tak begitu mahal, berbaloi kalau korang nak hantar servis. Okey, itu je yang aku nak share. Kalau korang tanya kat komen, nanti kalau ada soalan-soalan yang menarik, aku akan buat video. Dan jangan lupa follow aku punya TikTok Mawi TV juga. Dah ada hampir 30,000 subscriber kat situ. Dan aku ada juga buat sedikit-sedikit video tentang pemotoran ni. Okey, jadi kalau korang masih lagi nak follow aku, sebab aku dah kurang aktif di YT atau YouTube, aku lebih kerap berada di TikTok. Tetapi di TikTok tu tidaklah semuanya konten pemotoran, dia banyak, dia random. Okey, jadi kalau korang berminat untuk follow aku, okey, boleh ke TikTok aku Mawi TV. Okey, terima kasih kepada semua subscriber aku. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya, tak tahu bila. Doa-doa aku akan buat video tentang aku punya kereta baru tu lah, kalau aku rajin. Okay, thank you.